kita di sini, tak semesti bersatu. Lupakan aku, oh, terima kasih, oh kekasih. Aku rasa bersalah lah sebab aku tuduh Farida yang bukan. Johan, Cik Johan kena betulkan keadaan. Minta maaf kepada Farida. Kesian Farida. Kehilanganmu kuraikan, 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 kuraikan kehilanganmu. Tapi kau tak cerita lagi kat aku macam mana kau dapat sapu tangan? Oh, sejak daripada Cik Azlan lap mulut Cik Johan tu, sejak daripada itulah saya aim sapu tangan tu. Saya pastikan sapu tangan tu saya dapat sebagai bahan bukti. Macam mana saya dapat? Cik Johan jangan tanya. Macam mana kau dapat sapu tangan? Jangan tanya. Cakap aku macam mana kau dapat? Saya dapat masa dia tengah pegang, saya curi. Ya. Cik Johan, ini hak Cik Johan. Tak aku apa pula? Hak Cik Johan. Pada sapu tangan ni terdapat sesuatu yang hanya menjadi milik Cik Johan seorang aja. Sastra. Cik Johan. Farida, Cik Johan. Cik Johan. Apa dia buat sini? Ini masanya tu Cik Johan cakap dengan dia. Cakap. Nak cakap apa? Cakap apa-apa, minta maaf ke apa. Tak payah. Cik Johan ni setengah seorang dia, Cik Johan. Apa? Cakap apa-apa je. Aku nak cakap apa kat dia? Minta maaf ke apa, dia seorang dia, Cik Johan. Jujur. Cepat. Cik Farida. Lewat balik. Nak ke mana dengan kotak malam-malam buta ni? Tunggu siapa? Taksi. Cik Johan, macam mana? Biar saya ambil kereta Cik Johan kat basement. Cik Johan tunggu sini ya. Tak apa. Kereta aku biar kau ambil, Cik Farida. Cik Farida okey ke? Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Saya tak apa-apa, San. Terima kasih. Berat sangat nampak tu. Letak dulu lah. Memang semua beban dalam dunia ni saya tanggung seorang-seorang. Tapi memang nasib saya. Saya pun dah buat keputusan berhenti kerja. Berhenti kerja? Cik Farida, sayang Cik Farida. Dah lama kerja takkan nak berhenti macam tu je. Cik Farida, kalau Cik Farida tak kisahlah, biar saya dengan Johan yang hantar Cik Farida balik. Tak apa, San. Terima kasih. Taksi pun dah sampai dah. Cik Farida, macam mana? San, terima kasih. Tapi saya tahu jaga diri saya. Cik Farida. Uncle, ini pergi hutan ya? Yutan lah. Mana pula nak pergi Cik Johan ni? Tunggu. Aku kasih tengok kami anjing. Salah pernah ni macam tu. Wah. Lê,做咩啊你？哎呀你啊，咩啊你？哇！ Cik Johan, mungkin ini kebetulan Cik Johan ingin selama ni. Saya dah jalankan tugas saya, sekarang giliran Cik Johan pula. Selamat malam, Johan. San, kau nak pergi mana? Saya balik cuti. Johan. San!
Uncle. Apa problem? Itu perempuan muka banyak sedih lah. Wah penyanyi sudah pecah wah. Pecah? Sekarang tak boleh jalan lah. Iya. Matamu, bibirmu, pipimu dan juga senyummu membuat aku lebur hanyut di dalam gairah karenamu. Tubuhmu, harummu, hatimu, oh semua aku mahu. Ingin ku gigit-gigit cuping telinga kecilmu, luahkan perasaanku dan membisikkan aku cintakanmu. Hadiahkan asmara di setiap pagi harimu dengan harapan agar kau tahu. Semoga kau tahu ku gilakanmu. Auramu membujuk rayu hatiku, sering bergoncang jiwa ini. Siang malamku gundah tiada melihat wajahmu. Ku rindu tubuhmu, harummu, hatimu, oh semua aku mahu. Ingin ku gigit-gigit cuping telinga kecilmu, luahkan perasaanku dan membisikkan aku cintakanmu. Hadiahkan asmara di setiap pagi harimu dengan harapan agar kau tahu. Semoga kau tahu. Ingin ku gigit-gigit cuping telinga kecilmu, luahan perasaanku dan membisikkan aku cinta. Apa awak buat lagi kat sini? Tak ada apa. Awak nak tunggu saya cakap terima kasih kat awak? Tak. Saya ngantuk sangat. Balik lah tidur kat rumah. Ada bilik kosong lah. Rumah awak lah. Jauh. Saya tak larat nak drive. Boleh tak saya tumpang tidur sini sekejap? Suka hati awak. Ku gilakanmu. Terima kasih. Ku gilakanmu. Okey. Ku gilakanmu. Kau obsesiku. Awak buat apa sini? Bang. Oh, saya dah mimpi ke mana-mana tadi bang. Awak dari mana? Saya budak Langat bang. Langat? Awak buat apa sini? Saya hantar kawan saya balik tadi. Saya mengantuk sangat, saya tidur. Siapa kawan awak? Kawan pejabat saya bang. Mana rumah dia? Rumah dia sini bang.
Minta maaf bang, saya mamai sikit. Mamai ke steam? Steam nak tidur bang. Keluar. Bagi sini IC awak. Lesen ada? Mesin ada. Protect tu pun setahun lagi bang. Keluar, keluar. Betul awak hantar kawan awak? Betul bang. Cuba awak panggil kawan awak. Dia dah tidur bang agaknya. Cubalah panggil, kata kawan. Assalamualaikum. Panggil lah kuat sikit, mana dia nak dengar. Dia dah tidur lah tu agaknya. Itu sebab saya suruh awak